Tapi kalau saya tambah sikit soalan ni, kalau kau tu cerita tu jadi takut. Kalau kau tengok cerita sedih, jadi sedih, nangis semua 2-3 hari tu, kau ni pula Ustaz? Dah apa sihat kat tu. Dia sedih tu bukan dia sedih sungguh. Ya. Okey, ngarah kata okey sedih dia. Nampak? Dah orang tu kau tengok tu sama je lah hukum dia. Tu tengok dia sedih tu kalau bukan dia tengok cerita, dia teringat kisah dia. Baru dia sedih. Nak ingat kisah aku walaupun terkenal tak ada bini. Dah. Dia apalah, tutuplah soalan tadi. Kena ke kita semua. Jangan marah. Dah marah. Hidung sama dah marah Ustaz. Dah Ustaz bawa kepuk dah ke kita. Mari. Bawa. Jadi kita makan kepuk Ustaz. Soalan seterusnya. Ni ada awal lagi Ustaz nak gaduh mana? Awal lagi. Kalau saya nak derma RM10 dalam tabung masjid tapi tersilap masukkan RM50, boleh ke saya minta balik duit baki saya? Sedih. Boleh tanya kau. Habis ni tanya. Dia salah bubuh dalam tabung masjid RM50. Dia nak masukkan 10. Tapi tak tanya kena kau back ke tak tabung. Nak bubuh RM10, terbubuh RM50. Faham soalan tak? Dia kata boleh minta balance tak? Jawabnya boleh, kena tunggu kat tabung tu. Siapa tu imam mari beritahu dia. Tapi takut tu imam kata mu tipu pula. Jadi masalah. Jadi betul-betul lagi kata imam, tu imam saya sanggup bersumpah. Dan saya pergi ke mahkamah, saya boleh buat akad sumpah. Saya nak letak RM10 tapi masuk 50. Jadi kalau tu imam pengerusi ataupun maknanya bendahari masjid dia yakin dengan kita, maka dia akan beri balik 40. Nampak? Tapi jangan malam esok mari pula tu imam salah pula 50. Jadi tiap-tiap malam ni tah ni. Faham tak? Jadi tak wajib imam atau pengerusi masjid beri balik, sebab kalau kita tak yakin dia bercakap benar, tak wajib pulang balik. Jadi kalau mana-mana hak salah bubuh 50, tak usah minta balik dah. Sebab jadi itu adalah pahala yang tidak kita suka-suka. Kita nak buat 10 pahala, tiba-tiba dapat 50 pahala. Wallahualam. Itu dia. Tapi kalau nak buat gitu, macam nak buat tiap-tiap malam, nasihat saya pergi masjid berlainang. Orang tak cang muka. Walau